Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biqulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya faedah. Ini suatu faedah adalah setengah daripada negeri Jawi. Melayu, negeri Jawi, Nusantara. Banyak kedatangan bala dan fitnah yang amat besar pada membinasakan agama Islam. Dan beberapa manusia yang sudah murtad oleh Allah masuk agama kafir. Istimewa pula kebanyakan orang yang jahil yang mendakwa dirinya alim, lagi sufi, yang mengajak ia akan manusia, akan ilmu batin. Ilmu batin, ada ilmu batiniyah. Hakikat ni ilmu batin. Maka yang sebenarnya tiada yang dinamakan ia sufi. Tidak dinamakan ia itu sufi. Hanya dinamakan kafir dan mulhid. Kafir dan mulhid. Mulhid ni orang yang ada agama, etis. Maka muruk daripada jahil itu orang yang tiada mengenal ia akan etikot yang sebenar. Seperti tiada dapat dibezakan etikot ahli sunnah dan antara etikot Jabariyah dan Qadariyah. Istimewa pula jahil ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus bagi. Ni dia datang dengan pendataan bahawa di tempat kita ni lah, tempat Melayu zaman dia zaman pengarang zaman pengarang ni berapa 100 tahun dah tu, yang 100 tahun lebih 100 tahun lebih 100 tahun. Baqaratul Amani tu 100 dah. Dia ni lebih sebab dia awal pada tu lagi. Pengarang ni awal pada tu lagi. Okey, mana zaman dia tu dia kata orang puasa sesat tu ramai tu. Puasa sesat tu sama ada orang memang sesat tu. Memang sesat masuk agama lain. Tu sesat lah. Ada pula orang ngaku ada sufi. Pokok batiniyah. Berpakaian agama. Ngajar agama. Tapi ngajar sesat. Ini mudah kata pokok hakikat. Pokok hakikat. Ini hal terbaru kita tengok ada di perhimpunan silap ya, di perhimpunan silap-silap ada satu, tak tahulah guru ke benda, guru silap tak tahulah, satu orang dia kata pada hakikatnya kalau kita ramai tak tahu bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah dari keturunan Melayu. Pegang sangat, bukan kata salah perjuangan Melayu tu salah. Itu kan ada kita bahasa Melayu kita nak jual Melayu. Tapi jangan berlebihan. Siapa dakwa kata Nabi Muhammad itu asalnya ialah daripada Melayu. Itu jadi kalau bukan gitu, benda tu orang kena etika. Nabi Muhammad daripada kau, lahir di kau, daripada bangsa Arab Quraisy, kalau wajib kena etika. Kalau etika lain pada tu kafir. Tak, kalau kata etika Melayu, habis ya. Ni bahaya, dan benda tu ni bahaya. Kalau benda tu hakikat dia kata. Kalau tak ramai orang tahu tu. Hakikat sunnah. Tak boleh nak. Tak boleh nak tu langsung. Tak boleh nak tanggung langsung kata. Tapi kalau masalah ni nak kapal kayu, kapal Nabi Nuh tu daripada Kedah. Tokat Nabi. Tokat Nabi Musa tu kayu ke bau. Ke bandar lah tu aku nak bagi etika.
cari ke bandar ni. Faham? Tapi kalau berkaitan dengan Nabi kita, saya khusus. Nah, kalau kisah gitu, jatuh hukum. Tak boleh main, pedang, mentang-mentang. Nah, kita bawa perjuangan ketuanan Melayu masalah. Habis kita nak kita Melayu tadi. Tu tak boleh lah. Nah, tak boleh. Benda-benda sakabah dengan Nabi, orang masyarakat tentukan dah. Iaitu wajib. Kena tahu gitu je. Secara syarah dah. Tak payah tahu itu. Nah, Nabi dilahirkan di Mekah. Nabi berketurunan Arab Quraisy. Nabi dilantik jadi rasul di Mekah. Umur 40 tahun. Nabi wafat di Madinah. Nabi hijrah selepas 13 tahun kenabian. Oh Tuhan memang sah punya tahu. Tak boleh tidak. Nah, kalau perjalanan Nabi ke Mekah tu tak apa lah. Nah, masa perang tu lagi tu tak apa. Nah, sama juga pada kiamat wajib kena etika adanya kebangkitan daripada kubur. Kebangkitan dia jasad. Dah boleh. Orang dia tahu ya bro ni jalan apa dah dia. Waktu kita percaya betul-betul je. Nah, ada pada mahsyar. Percaya pada mahsyar. Ada keadaan di pada mahsyar tu apa yang hilang tu dia suruh. Ada yang tiang sirah. Nah, ada itu. Ada sok tak bahagian nak kabur tiang lagu mana dia. Tak boleh. Pak. Ni kalau benda sore-sore itu jangan. Nah, memang ni mimpi ke mana kata Nabi Melayu. Ni antai perkara orang berlaku. Nah, bahaya. Pulak dah main tunggu berjaya. Nak tengok kan panggil. Lok situ. Kalau lok kadang-kadang redor apa lagi? Sama lain kalau lok tu kadang-kadang redor tahu. Redor dengan perkataan dia. Redor tu maknanya tenang je dengan apa dia bawa lebih parah lagi kalau kata benda hilang. Tak ada hilang. Benda tak ada hilang. Nah, sama lain kalau dia jadi hukum sama lain. Nah, maka tu tak boleh. Kalau secara lain itu bandar dia ya. Nabi Adam dia ikut jejak kaki di gunung juga. Tak apa lah. Maka akan itu. Tu ada bagi etik tu tak ada nak secara sore, secara jelas kata Nabi Adam tu mana. Kita nak kata ya ada juga jejak di kedah. Itu bandar ni kalau kata gitu. Nah, kita buat kaji yang tak dia fikir baru ada tu. Tak apa lah gitu. Nah, yang tidak kaca etik tu. Yang tidak ganggu etik tu. Tapi kalau ganggu etik tu, habis tu. Gosok. Sebab tu apa tu? Kedatangan bala tu. Bala di Tanah Jawi. Dah fitnah yang amat besar. Daripada membinasakan agama. Dan orang Mesir yang sudah murtad masuk agama kafir. Masuk agama kafir. Lama. Dulu tu lama dah. Dan ni persatuan siap. Persatuan murtad Melayu. Persatuan Melayu murtad. Alhamdulillah. Ada persatuan. Baba. Baba mana? Murtad. Tak tahu. Kita tak tahu. Di sini ni kalau Melayu asal? Wallah alam. Kita tak tahu. Kami Buddha. Makanya kalau gitu dikira murtad. Sebab murtad ni istilah murtad ialah dia ada penuh keturunan dia itu Islam. Itu istilah murtad tu. Walaupun sekarang ni dia kafir, dia Kristian, dia Buddha, dia Hindu. Tapi tilik pada keturunan dia itu ada makna Islam. Maka dia itu dikira bukan kafir asli, dia kira kafir murtad. Dia itu kafir murtad. Istilah murtad tu gitu. Baik saya hukum tadi. Kalau asli, bila kafir asli, kalau dia masuk Islam, kalau dia nak semayang tu, dah wajib qada. Apa gitu ni? Tapi kalau kafir murtad, kalau dia nak semayang tu, kalau dia semayang tu, tetap dia kena qada. Faham? Dah kafir murtad ni kalau ikut pemerintah dia wajib kena
paksa masuk Islam. Apabila paksa masuk Islam, kalau tak mau bunuh. Gitu. Tu hukum asal. Kalau kafir asli tak wajib. Beza kafir asli dengan murtad tu dia keturunan dia. Kalau keturunan ada je pernah masuk Islam, tu. Hak bawah-bawah dia tu semua dia dipanggil murtad. Nah, kalau hak tak pernah masuk Islam, tu dipanggil kafir asli. Tu beza sikit hukum dia dari segi fiqh. Nah, kalau gitu, kalau lah dikatakan banyaknya, banyak istilah dia murtad. Istilah murtad. Nah, wallahu a'lam. Boleh jadi barangkali sebab sebenarnya kalau ikut tanah Melayu ni dia campak Vietnam, campak Kemboja, lepas tu pula Filipin, tu tanah Melayu, tanah Jawa, ini dia panggil tanah Jawa, Nusantara. Lepas tu Thailand, Patani, Malaysia, Indonesia. Ni. Tengok jaga kalau bila Filipin, Vietnam, Kemboja habis keseluruhan tapi kita kata keseluruhan lah. Tinggal cam sikit je. Campak je. Hak tu bahasa hak Islam dan hak daripada asal. Hak lain kafir ni. Thailand dia Thailand siang tu. Patut ni Indonesia, Malaysia. Ini bertahan. Bertahan Islam. Ulama kajian apa jadi? Sebab di 3 negeri ni, 3 wilayah Malaysia, atau ni Indonesia dia kuat dengan pondok. Dia kuat dengan pondok. Bila pondok pertahanan tu jadi pertahanan sebab akidah tu. Jadi orang apa pun jadi kuat. Dok murtad mudah-mudah. Dok murtad mudah-mudah. Ada pun bila Thailand, Filipin, Vietnam, Kemboja ni dia tak ada pondok ni. Ni bila masuk penjajah tu jadi murtad tu. Masa zaman tu lah, zaman penjajah masuk tu. Masa zaman penjajah tu. Tu apabila naik pemerintah dia tu, pemerintah sendiri tu meliberalkan sistem dia. Dia buka tu. Siapa dia nak ikut Islam ambil ikut. Cuma agama rasmi Islam. Tapi dia tak ada mufti. Mufti Indonesia ni tak ada mufti, dia ada NGO, ada pertubuhan je hak memberi hukum. Bila gitu dah sah. Tu ikut dang dia. Ikut dang dia pula sahih. Tak susu. Syiah pun boleh cakap dah TV. Syiah pun cakap dah TV. Ahli sunnah pun cakap. Hak sesat bukan cakap Syiah. Hak sesat tu pun boleh ceramah dalam TV. Habis. Cakap semua macam-macam pula itu Indonesia. Itu fitnah di Indonesia. Tapi masih lagi ada kuat penjagaan syariat. Alim pun di Indonesia tu. Alim dengar ni Indonesia tu. Tapi nak kata itulah antara perkara antara pertahanan akidah tu ialah pondok-pondok, pusat-pusat pengajian. Pusat-pusat pengajian Islam. Tak kira lah jenis pondok ke, jenis madrasah ke, jenis universiti ke, asalkan ada pusat pengajian. Waktu hak membantu pertahankan akidah. Walaupun tak pertahankan ketenteraan tu, tak lah. Tapi akidah tu terjaga. Itulah kajian. Apa di Nusantara kan bagi no. Bila Vietnam ni tak ada tu Islam. Boleh kata tak ada tu lah. Walaupun dia ni ada lah cam sikit tu. Tapi peramalan tetap tak ada tu. Agama saja jadi. Di Filipin tu, kosong tu. Kalau ada Abu Sayyaf. Abu Sayyaf kata nak buah-buah nak mempertahankan ambil kerajaan dengan Sabah tu lah, ingat kata tu. Tu jadi gitu pula. Maknanya tak ada dah Islam yang sebenar tu. Macam di Patani, macam di Indonesia, macam di Malaysia. Kenapa? Sebab tak ada pusat pengajian situ. Itu bahaya. Okey, bila gitu, apabila orang dia masuk agama lain tu, anak-anak tu dia ikut murtad lagi. Pada asas sila, tonyang dia tu murtad. Tapi dia bawa kepada anak-anak cucu ni. Semuanya ikut murtad. Dia tak kira jadi kafir asli tu. Kalau boleh kepada pemerintah Islam dia paksa masuk Islam.
Hak kata perkataan kata Islam bukan agama paksaan tu, hak tu kalau kafir asli. Kalau kafir asli. Kafir asli baru kita dok paksa dia masuk Islam. Tak paksa dia ada kafir. Dia nak masuk Islam dia ngucap. Bila ngucap baru terpaksa sembahyang, terpaksa berlaku semua. Okey, hak tu sekian kada kena jaga-jaga tu dia masuk kafir. Lepas tu pula ni istimewa pula. Ya cerita ni lebih-lebih lagi. Istimewa pula tu ada lebih-lebih lagi kebanyakan orang yang jahil yang mendakwa dirinya alim, lagi sufi yang mengajak ia akan manusia akan ilmu batin. Ni pun ramai pakai ni ramai ni. Tak pakai ni ramai ni. Dah ramai dulu ramai dah jenis gitu. Tapi dulu terjaga lagi sebab dengar cerita dulu lah kalau jenis bos sini dulu ni kalau nak mengajar di masjid di surau payah. Tak senang. Kena tahu dulu, kita jumpa tu guru dia dulu. Kalau kita nak minta mengajar tu, kena cari tu guru dia. Minta keizinan daripada tu guru dia. Dia tu guru dia kata boleh dah, ni boleh dah mengajar. Baru pak mengajar. Kalau tak boleh ni maka yang kena tiada yang dinamakan sufi, dinamakan kafir dan mulhi. Rupanya kafir disebut etika sando ngajar kono-kono sufi tiba-tiba Tuhan duk jadi dalam diri. Aku Tuhan aku. Tak ada apa kafir. Hatta perkataan tu kalau dia duduk dalam fana pun tak boleh ikut. Apatah lagi kalau hidup dalam sedar. Kalau hidup dalam sedar dia tu diri dah jadi kafir. Kalau hidup dalam sedar ni dalam keadaan normal gini dia pun cakap perkataan gitu. Kono-kono kali hakikat. Kafir lah cakap gitu. Tapi kalau dia hidup dalam keadaan tak sedar. Contoh dia tu jadi nak hilang rasa diri. Dia cakap ikut dah rubik latah. Macam orang sakit macam kena rasuk juga. Rubik cakap dengan gitu. Kalau gitu dia tu diri dia tu tidak dihukum kafir. Tapi perkataan tu tak boleh pakai. Walaupun dia ulama so. Tak boleh pakai perkataan tu. Dulu ni ramah tu ramah. Dan bila buat gitu ramah jadi begitu. Bila buat gitu ramah jadi begitu. Tu fitnah pula tadi sebenarnya. Bila dah ramah begitu kan nak mengerti ngejut gitu. Nak mengerti, dia tak mengerti. Bawa habis fitnah. Tu bahaya tu. Hak betul benar ni, berapa kerak je itu. Hak betul benar, kalau tengok betul guru, hak betul benar. Bawa jalan tarekat yang sebenar ke, bawa jalan akidah yang benar. Takkan ada orang. 2-3 orang duduk. Ada. Kalau sesak ni, penuh orang. Ngajar, pelik-pelik saja. Bila kita petikan, dia kata, tak faham lagi. Dia baru kulit. Isi dah asap lagi tu. Isi semua. Isi kat mana? Siapa yang semayang? Dia tanya, siapa yang semayang? Kita nak jawab kan? Siapa yang semayang? Kita. Siapa yang mengerokkan? Kita. Ada siapa yang semayang? Kita cari dulu. Atas ke salah satu. Siapa yang semayang? Kalau kita kata kita, dia kata Allah yang menggerakkan kita. Lepas tu, ada siapa yang semayang? Tanya pula kali ni. Kata kan? Senyap lah. Tuan-tuan kena ngaji lagi. Gantung gitu je. Tak ada jawab. Takat ni kita jumpa tak ada jawab. Tak ada. Itu artinya Allah yang semayang. Tidak artinya kita yang semayang. Susul tanda. Kena belajar lagi. Kalau nak tahu. Batu. Belajar dengan dia lah. Belajar dengan dia lah. Pasal dia dah agak minggu depan dah agak. So bila tu. Siapa yang semayang tu? Terbanyak ni. Ada. Sohor kau ni nama dia tu tak ingat. Lepas dah semayang tu. Lepas tu dah semayang tu. Ni semayang pakai comel baju kapiyo. Siapa yang semayang tuan-tuan? Siapa yang semayang?
Tak tahu. Macam-macam lah ni ada. Nah. Orang sesak-sesak tunggu makan lepas tu kenapa orang dapat jelas gitu. Tu pun ramah dengar lah itu. Orang rambut dreadlock gitu itu. Nah. Sebab tu sebab bandar dia main kata-kata. Saya syariat makrifat. Dia tinggi dah dengan aku. Syariat makrifat ni tak semacam itu biasa ni. Ni syariat biasa. Ada yang bagi gitu. Okey. Lepas tu dia kata, maka muruk daripada jahil itu. Siapa yang dikatakan jahil itu? Orang yang tiada mengenai akad etikot yang sebenar. Seperti tiada dapat dibezakan. Bila dikata tidak orang yang jahil, tiada mengenai akad etikot yang sebenar. Seperti bila tidak dikatakan tidak mengenai etikot yang sebenar. Seperti tiada dapat dibezakan etikot ahli sunnah dan etikot jabariyah dan qadariyah. Istimewa pula jahil ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus bagi ni. Selain daripada hak batil yang ni, hak zahir ngajar akidah sana banyak jepuk dari. Jepuk dari dalam hak pagi-pagi tu dia tanyalah ustaz. Jelas-jelas khabar kita bukan Tuhan semua hak buat pergerakan kita ni. Kita diri-diri tu hari akal buat nafsu. Jelas-jelas khabar doktor. Bukan sebarang-barang ustaz kampung doktor. Jelas-jelas dia kata. Ni kalau pisah ni, kalau duduk sini, tak memutuskan. Asal je Tuhan tak takdir kita mati. Tapi kita harus bisa belum kita jauh. Kita awak sendiri mati. Kata Tuhan. Habis. Cakap gitu mana kudrat Tuhan itu tidak meratai. Terbatal. Dan kalau etikot kita dah rungkah kapi. Jangan main etikot itu. Dia etikot kudrat iradat ni 4 lebih. 4 lebih. Orang yang buat etikot bahawa makhluk orang yang menginginkan bukan Tuhan Rasul. Macam gitu. Kalau dia kata Tuhan wi kekuasaan, pada kita orang yang itu. Ni tak Tuhan bukan Tuhan hak menentu. Asal dia Tuhan tak wi lagi kita mati. Kalau kita ganti bisa kita gila waktu tu. Mati lah kita. Mana kita mati yang kita? Habis lalu. Asal dia Tuhan tak wi lagi mati itu. Tu mana dia? Menang kita pada Tuhan. Menang kita pada Tuhan. Tu doktor cakap gitu. Bahaya. Dalam ada. Cakap tadi, tanyalah ustaz ni, tuk ada tak biasa? Tuk begitu, biasa tak? Tanyalah ustaz, pagi-pagi. Habis ya, tanya ni. Tu bahaya. Tu doktor, PhD. Mana PhD dah tahu, dah bagi asah dah pagi. Namun dia tak tahu nama. Tengok ada orang post video. Dia tak tengah khabar. Tak saku apa dia kata, kita tu bagi dah nafsu bagi akal. Maka kita tengok atas pertimbangan kita nak tu. Tu jadi qadariyah. 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 Lepas tu pula dah kalau dia pegang memang Tuhan lepas tu dah kita nak beri bekas kafir lah. Sebab tu nak apa bila kudrat dia ada bincang dia masalah beri bekas. Etikot siapa hak beri bekas. Kalau pegangan pertama memang etikot bahawa kita sendiri dah beri bekas. Mana pisah yang memutuskan. Betul-betul pisah bukan Tuhan. Tuhan tak sanggup bahawa dengan memutuskan sesuatu benda daripada pisah. Tuhan tak sanggup bahawa dengan api yang menghanguskan. Kafir, ijma'. Keadaan yang kedua, iaitu macam Mu'tazilah ni. Ni pertama ni memang golongan mulhidin. Buat etik yang tak ada agama dia pegang itu. Golongan kedua berpegang bahawa
Kita juga ingkar. Tapi dengan kekuatan yang Allah letak pada kita. Sekiranya Tuhan nak letak kekuatan, paling benda. Nah, contoh pisah. Pisah lah yang memutuskan letak. Tapi dengan kekuatan yang Allah letak pada pisah. Kalau Allah nak letak kekuatan, tak jadi. Api itulah yang menghanguskan. Bukan Allah. Tapi dengan kekuatan yang Allah letak. Oh, ini pasti. Ini biasa Mu'tazilah pegang gitu. Nah, pasti. Yang ketiga, semua daripada Allah. Pegangan yang ketiga, semua daripada Allah. Nah, Allah yang memberi berkah dan Allah yang mencipta api. Allah berlaku. Hak menghanguskan Allah. Allah buat api, Allah buat tembakau, Allah buat angin. Tetapi mesti dengan sebab yang berada. Sebab kebiasaan. Mana api nak menghanguskan sesuatu mesti serta. Kena ada sebab musabab tu. Baru Tuhan buat angin. Kalau tak ada sebab tak jadi. Yang bukan gitu. Mesti ada sebab yang kebiasaan. Mana kalau ada api nak menghanguskan ni mesti ada persentuhan dan mesti tidak ada penentuan. Tidak basah. Serta dengan benda kering baru terbit angin. Wajib kalau angin tu mana baru Tuhan buat angin. Angin siapa buat? Tuhan tu. Sebab Tuhan tu. Tapi kena ada sebab. Kalau tak ada sebab tak boleh. Maknanya kalau makan, nisbah makan kan. Kalau tak masuk dalam tekuk, tak kenyang. Tak kenyang. Tak boleh Tuhan tak buat kenyang kalau tak masuk nasi dalam tekuk. Kalau kenyang, Tuhan akan buat masuk nasi dalam tekuk. Gitu. Pegangan dia gitu. Ni ulama kata tidak kupu. Tetapi boleh jadi kupu. Kalau dia menyalahi perkara mencari adat, iaitu mukjizat secara umum. Orang kini dia akan fikir sebab sama. Jadi dia akan putus daripada mukjizat. Sedangkan mukjizat ini ialah perkara mencari adat. Tokak. Pada adat boleh dia tahu lah. Dah, mana tu awak belum? Api bakar Nabi Ibrahim. Pada adat tu terbakar tak? Terbakar. Tapi ada akak tak terbakar. Tu menyalahi adat lagi. Maka orang kini kalau diekar sebab yang beradat ni, kalau diekar mukjizat tu, maka jadi kafir. Itu golongan yang ketiga ni. Golongan yang keempat, ahli sunnah wal jamaah, patut kita kena pegang dan mesti wajib kita kena pegang semuanya daripada Allah walaupun tidak ada sebab yang berlazimat, tidak ada sebab yang kebiasaan. Tuhan awi kenyang tanpa makan nasi, apa salah? Boleh. Tuhan awi angin satu-satu benda tanpa ada api, boleh. Tuhan awi putus satu-satu benda tanpa ada hirisan pisau, boleh. Ada hirisan pisau tanpa awi putus, boleh. Macam kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kena api tak buat tidak angin pun boleh. Macam Nabi Ibrahim kena bakar dalam api tidak angin. Tuhan Nabi kenyang. Boleh Nabi kita tu. Tuhan kata dah. Nabi sebut dah. Aku dah apa bosa berterusan itu. Sebab aku Tuhan bagi makan. Walaupun tak makan Tuhan bagi kenyang. Tak ada masalah. Tu bah. Okey. Tu etika ahli sunnah wal jamaah. Itu masalah satu. Kemudian masalah dua, bak ikhtiar pula. Bila timbul ada kita pun ada ikhtiar, kita pun dihisap juga, dia timbul pula masalah ikhtiar. Usul ikhtiar pula. Usul ikhtiar, timbul tiga masalah pula situ. Ada Jabariyah. Jabariyah Nabi dulu usul ikhtiar, tak ada usul ikhtiar. Semua daripada Tuhan. Jahat baiknya daripada Tuhan. Bila gitu Nabi pun nak syariat. Dah takat kau dia orang curi dah kata Tuhan. Jadi tak boleh nak benda pula dah syariat. Jadi Tuhan lagi. Tuhan curi Tuhan melayang apa tu. Okey. Golongan kedua Qadariyah. Qadariyah macam Mu'tazilah tadi. Qadariyah ni dia pegang bahawa perkara-perkara yang ikhtiariyah. Kalau kita buat nulis, makan nasi tu
daripada kita. Dengan izin Allah Ta'ala. Dengan kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Daripada kita. Kita lah buat tu, bukan orang. Nah, ada pun hak tidak orang panggil itirori, tergepar jatuh, kelip mata kadang-kadang tu. Lepas tu menggigil, gemetar, hak tu daripada Allah. Terjatuh tu hak tu daripada Allah. Ya hak kita boleh buat ni. Dia panggil ikhtiari ni. Hak daripada kita. Daripada kita, bukan daripada Allah. Tetapi dengan kekuatan yang Allah letak pada kita. Tu dia nak jadi kafir tu sebab dia letak nafik tu. Dengan kekuatan Allah letak pada makhluk tu. Tu sebab dia nak jadi kafir. Fasik. Lagi murtad. Ada pun ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah duduk dua-dua antara dua ni. Dalam hati macam Jabariyah. Dalam hati macam Jabariyah. Semua daripada Allah belaka. Baik buruk ke daripada Allah. Cuma haram nisbahkan yang buruk kepada Allah. Haram nisbahkan yang buruk kepada Allah. Curi tadi tu. Tak boleh kita kata Allah curi. Tapi hakikat pegangan hati, Allah lah yang menentukan dia curi. Allah lah yang menggerakkan dia curi. Tapi tak nak sebut dulu, percakapan haram, dosa. Ada pun Zahir seperti Qadariyah. Dalam hati seperti Jabariyah, semuanya daripada Allah. Tapi Zahir adanya usaha ikhtiar. Yang tidak memberi bekal. Hanya Allah saja yang memberi bekal. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mana kita buat kerja, kita pergi belajar, kita nulis, kita makan. Kalau lapar, kita minum. Kalau dahaga. Tapi hak beri hilang dahaga, hak beri makan, hak beri kenyang tu, Allah kata. Bukan dengan izin Allah tu tak beri. Allah juga yang menggerakkan kita. Ingat ikhtiar. Tu. Zahir kita tu. Zahir tidak boleh nisbahkan yang buruk kepada Allah. Kalau perkara yang buruk, tak boleh kata daripada Allah. Secara zahir. Dalam hati wajib kena etikad Allah lah yang buat. Contoh berlaku perkara-perkara buruk pada kita, aksiden masalah. Tak boleh kata Allah yang buat kita aksiden gitu. Tapi aksiden tu dia buruk. Maka kena tak diri kita. Sebab tu timbul perkataan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya. Betul tak ada sunnah Allah tu. Itu dibagi atas jalan beradab. Atas jalan beradab. Tidak menisbahkan yang buruk kepada Allah. Ada beberapa tempat saja boleh menisbahkan yang buruk kepada Allah. Dua keadaan saja. Yang pertama pada makam mengajar. Bila kita nak mengajarkan, apa kita kata? Allah lah yang menciptakan khizi. Contoh. Allah lah yang buat seseorang tu mencuri. Itu dah apa? Dalam makam mengajar. Yang kedua, ketika kita nak lepas diri daripada kena kutuk dia orang. Contoh seseorang tu dia bekas ahli maksiat. Bekas ahli maksiat. Lepas taubat dah, isyak dah. Taubat nasuhah dah. Tapi biasalah orang tau. Dia disurah masjid dah, tapi orang kabur. Curi-curi. Soalnya dekat dia. Dia tu bila dah, bang dah surah masjid. Asal lagi, orang tanya, lagi. Susuk lipas, lagi curi. Jadi biasa hati juga. Jadi bila kita boleh kabur dia sama tu, kabur dia. Kabur Allah tu tak ada. Nak kata mana? Kalau dulu aku curi tu, Allah tu tak ada. Jadi tak dah. Nak apa? Selain pada dua keadaan ni, haram nisbahkan yang buruk kepada Allah. Haram. Dosa. Tapi dalam hati wajib. Dalam hati wajib kena etikad semuanya daripada Allah. Tidak ada bahawa kita. Gitu. Betul lagi pegang kan kita hak buat. Itu bahaya. Secara umum pun tak timbul gitu. Dan TV boleh disebut. Bahaya. Okey, kemudian dia kata. Tu orang cahaya tu. Tu cahaya tu. Cahaya waktu terbuka lah ni. Cakap. Di tempat kita pun. Di Indonesia tu berlaku lama dah. Bila cahaya-cahaya kita cakap secara terbuka. Zina dengan mak dengan anak je. Itu dah TV. Apa Indonesia nak kata bebas tak bebas. Zina secara terang-terang. Mak dengan anak. Kandung. Bukan mak akak, mak tiri tak. Mak kandung tu. Dia ceput lagi dalam TV tu. Ni interview. Bangga pula.
Oh, waliyahzubillah. Memang akhir zaman sangat-sangat dah. Fitnah so-so sangat dah di Indonesia. Kalau di Thailand, tiga wilayah ni, kemah lagi lah. Tiga wilayah ni nisbah agama. Tapi nisbah sosial, banyak juga. Nandoh apa tu, ada tiga wilayah tu. Nisbah agama, kita kena apa-apa. Baik lah. Kenapa? Wah. Oh, waliyahzubillah. Kami bahaya. Kalau gitu bahaya. Ada secara tersembunyi bahaya tak? Indonesia ada soal itu semua tak? Masuk buat awak tahu. Itu waliyahzubillah bahaya. Kerana pun ada. Kat lain. Tak tahu. Kat lain tahu dia Terengganu ada. Kat lain tak tahu. Terengganu ni kira terpencil dah tu. Kat lain lebih lagi. Okey, tu kena jaga tu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dan nak terzahir tu bahaya tu. Terzahir. 28 tahun tempoh berzina gitu. 28 tahun dah berlalu gitu. 28 tahun 90 lebih lah, 90 tahun 90 lebih jadi perkara tu berlaku. Jadi maksiat tu ni lah berlaku tu fitnah dah. Ini fitnah yang kedua terzahir ni maksiat tu bahaya. Fitnah maksiat berlaku tu satu fitnah tu. Terzahir ni maksiat tu tanpa terzahir maksiat. Sebab tu ulama kata tak pernah berlaku lagi dalam sejarah Islam orang yang disabitkan zina dengan 4 orang saksi. Tahu ada untuk buat kuasa capai agama ada ke? Orang yang disabitkan zina dengan 4 orang saksi. Tak ada lagi. Tak apa. Kalau ada ni betul-betul akhir sama sangat. Nak boleh 4 orang saksi tak mudah ni. Sekarang ni orang sabit zina tu dengan bagi takat keluar. Takat keluar ataupun pengakuan. Takat keluar dah. Orang panggil dia pengakuan lah biasa. Pengakuan ke benda ke. Dan jadi aja dengan 4 orang saksi. Orang ribut, mana orang ribut gitu, ditakak. Kalau jadi dengan 4 orang saksi ni, akhir zaman. Betul-betul akhir zaman. Apa? Mula-mula nak berlaku 4 orang ni ketika zaman Sayyidina Umar. Pemerintah Sayyidina Umar naik seorang, dia bersaksi bahawa ada si fulan dengan si fulan ni berzina. Naik yang kedua, sama juga bersaksi. Sebab nak bersaksi tu dia kena betul-betul tengok. Kemudian yang ketiga naik sama juga. Sayyidina Umar urut kata. Maknanya kinayah gitulah. Sayyidina Umar urut kata. Padahal Allah kata. 3 orang dah naik bersaksi. Kalau zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar kata tak ada berlaku. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada berlaku. Mari zaman aku siap dah berlaku soal lah. Di soal lalu Tuhan lagi. Nak yang keempat gagak. Nak yang keempat tu dok lacur ataupun dok sama statement dengan 3 tadi tu. Yang keempat tu mungkin kata saya tengok dia berzina gitu. Saya tengok dia pelukan. Sebab nak bersaksi zina ni kena kata saya bersaksi bahawa saya tengok dia memasukkan zakat ke dalam farah. Sebab kena tengok seperti celok, batang celok masuk dalam botol. Kena tengok gitu. Dah kau tengok tu mesti orang yang adil. Tak boleh buat dah susun. Kalau seleng diskon tu dosa tu. Tak terima tu tak. Maknanya ni, saya dah faham maknanya ni kalau berlaku 4 orang saksi. Lama-lama dia disinggal dalam masjid depan Tuhan dulu. Panggil imam. Pak zina, tunjuk betul-betul. Kalau begitu. Tapi berlaku tak gitu. Tak berlaku biasa orang nusuk-nusuk lah. Tu masih lagi bukan semua buka, masih lagi orang tu fitnah dah tu. Cuma kalau tersahih lagi besar. Lagi besar lah fitnah.
buat sama-sama saing, sama-sama contoh, sama-sama kawan-kawan hok kebonah belaka dia. Hok memang pasif belaka. Pun nak gigit pak galaksi tu. Kalau saing pergi, orang jabat lagi. Oh, dia betul ni. Salah, dah sahimah, banyak siang dia. Dia kena buat depan orang soleh ni, orang adil. Oh, baru jadi. Oh, kalau berlaku gitu, memang akhir zaman tu. Memang akhir zaman tu. Tapi tu kalau ada sungguh tu, berzina gitu, tak Nabi sebut, berzina dengan jauh. Berzina dengan jiran dekat lebih bahaya daripada jauh. Dan kalau bukan setakat jiran dekat, hubungan dekat. Tu lagi lah baik. Besar. Mana besar tu dulu orang zina jauh-jauh. Ada ni sebelah rumah. Dalam ni tengok kata. Dalam rumah. Lagi baik. Orang buat kuasa dia kata, kalau itu payah nak ikat. Buat kuasa ke mama. Kita ngajar mama Isnin. Dia cerita lagu ni. Dia cerita kalau gitu ada je ripuk suami sendiri, bekas suami ripuk kepada jabat kata anak dia ni masuk rumah milik rumah ni. Jadi jabat nak kata ada suami tahu dah ni. Jabat kata nak benda dah lagi kita boleh, orang boleh kata dah mak anak. Nak kata kan. Nak ikat. Tak ada nak ikat. Kecuali betul-betul dapat zahir gitu. Barulah boleh ikat. Nak akil, tak boleh. Bila tak boleh nak akil, ada. Tu jabat dia ada menjalankan tugas apabila ada riput gitu. Nak pergi bapa sesuka hati tak boleh tu. Ni bahaya tu, benda-benda tu memang bahaya. Dan orang mana dia kena beri kesedaran lah. Kalau sedar beri hidayah. Kalau kena beri kesedaran ilmu. Dan kalau tuawi hidayah. Tak juga. Wali'azubillah. Nak mudah, kena jaga diri kita ni. Daripada berlaku kepada kita fitnah-fitnah. Fitnah tak akan berlaku semata. Dah. Akhir zaman tu jangan sebab kedah. Fitnah gini. Nabi sebut dah. Gini. Akhir zaman tu akan berlaku. Cuma minta kepada Tuhan tu jangan berlaku di kita. Gitu. Itulah jalan paling selamat kali dia ni. Ada juga. Lipung. Dua adik-beradik. Dalam satu perkahwinan. Memang banyak tu. Banyak tu berlaku tu kena jaga tu. Jaga. Okey. Habis. Kemudian dia kata, dan jika tiada jika tiada ia mengenal akan sifat ketuhanan, maka betapa boleh ia tawajuh kepada Tuhan. Kata tujuh tu, tawajuh kepada Tuhan. Yang ia tiada kenalnya sekali-kali. Macam mana kalau tak tahu sifat-sifat Tuhan, macam mana dia boleh nak mengadap hati. Tawajuh ni makna tuju hati tu kepada Tuhan. Fokus hati dia kepada Tuhan. Jadi dia sangat dah menyifatkan Tuhan tu. Jadi gitu tuju hati kepada Tuhan sangat. Tu jadi sesat. Sebab asal dia tak ada dah. Bila hati dia pergi, rasa-rasa timbul perasaan menghadap Tuhan tu, maka dia hadap Tuhan sangat tu. Dia hadap sangat tu, jadi sesat. Sebab hati ni, pergi belakang kita kenal Tuhan, tak kenal Tuhan, suku dia. Dan kita amal, satu-satu amal, kami akan gerak fokus. Cuma, dia gerak dia akan fokus pada satu benda yang kita pegang. Kalau pegang salah tu, maka hati pun jadi salah. Tu. Sebab tu tengok orang beramal tu kan dah tahu sifat 20 dah tahu. Beramal ni, puak-puak yapil, zikir, sunnah, khalwat. Bukan takat khalwat ni, khalwat tu solat takbir tu. Baca amalan zikir tu. Tapi dah asal tak tahu. Mana Tuhan, mana makhluk tak tahu. Pergi berzikir, mari gitu mengaku Tuhan, dia lalu duduk. Macam mana ada orang biasa-biasa mari mengaku Tuhan? Ada? Tak ada. Dia seorang tu rasa gitu. Mari depan muka, aku Tuhan. Orang lain kan ada.
Dia lalu dah ada spesifik dia tu mari mengaku Tuhan. Bukan orang. Bukan nak kata jin pun bukan. Nak kata atu pun bukan. Mari betul pelik sikit selain daripada atu, selain daripada jin, selain daripada tu. Mari cahaya gitu, apa? Aku Tuhan. Sekarang ni aku latih dah. Naik dah satu peringkat kewalian. Tak kata apa. Hari tidur saya nak 10,000 bulan. Nak belanja di kedai, takkan bawa binti dah sak tubik 50 je. Nak kata tuan. Emang aku sungguh. Itulah yang terkena oleh orang-orang mengaku sufi belakang. Bahkan paling syok dia kata, Syekh Abdul Qadir Jalani begini. Kena telip gini oleh syaitan. Bagi dalam bentuk cahaya. Wahai Abdul Qadir, aku ni Tuhan. Sekarang ni syariat kena gugur daripada dulu. Kata. Kerana mu sampai ke tahap wali balik tinggi. Tapi oleh kata Syekh Abdul Qadir Jalani ni, orang yang alim, baru tu tahu kabar lalu. Celaka tu syaitan. Tembakau. Syaitan tu pun lagi jadi asal hitam. Mari dulu. Dia kata, dalam ramai-ramai aku tipu gini, ahli-ahli sufi, mu seorang nak selamat. Orang lain semua. Ngaku Tuhan ngaku dah. Orang sesat ngaku dah. Apa? Sebab tak ada ilmu. Ni sebut kasar tu. Dalam ni gua ada sebut saja di awal-awal. Di jilid awal tu. Tu bahaya tu. Jika dia ingin menggunakan sifat ketuhanan, maka betapa boleh ia tawajuh kepada Tuhan yang ia tiada kenalnya sekali-kali. Maka setengah daripada mereka itu yang mendakwa akan sekalian makhluk ini sifat Allah. Ada juga. Ni semua makhluk ni sifat Allah ni. Satu tu kodoh sifat dengan zat tu. Di awal-awal mengajar sifat 20. Dia tentang sangat apa itu zat, apa itu sifat, apa itu jiring, apa itu apa. Ni beza ni. Begitu ni sifat ke? Bukan sifat. Ni zat. Orang agak ayat ni sifat. Mengenal Tuhan itu seperti manis. Manis itu sifat roh. Bukan zat. Tu tengok. Ada kata Muhammad itu sifat. Muhammad itu sifat. Sifat kan Muhammad tu zat. Sifat Tuhan dia kata. Pelik. Tu ada tu dipaham. Dia faham. Cikgu. Namun dia cikgu dah ingat. Tuhan. Tak tahu nama dia. Tuhan itu. Ni Muhammad itu sifat. Tuhan itu zat yang sifatnya Muhammad. Benda gitu-gitu. Ada yang aku belajar dengan Tok Kepala. Tok Kepala mari dalam mimpi dia. Mari kat dia belajar ni. Mari. Nak cucu cicit Tok Kepala. Orang mari kata dia. Orang rupa rancah Singapura. Mari kat kedai kopi dia faham. Cakap terang ni. Cakap terang ni. Mari baik dah. Baik dengan dia ni. Dia baca-baca. Ada rasa tak? Kalau tak rasa lalu dia baik tu, syaitan lalu dah tu. Syaitan lalu baik ni mana ada rasa. Baik ni satu perjanjian supaya kita tidak buat dosa. Dengan syekh kita tu. Mana syekh kita tu bimbing hati kita supaya kita tidak buat dosa. Tu je baik bukan makna masuk. Kalau gitu ramai tadi tu bondi masuk gitu je. Tak ada fikir dah. Apa masuk tu? Ni masuk dah, rasa dah. Tu pun rasa. Balik dekat tu manggut dah hang. Dah rasa tu. Ilmu tak kepala pula. Ni macam-macam ngapa sekali. Maka tiada ia masuk kepada kufur. Kalau cakap kata makhluk tu sifat tu ada ke masuk kufur dia kata. Dan meninggalkan yang sebenarnya. Dan jika benar pada takwil mereka itu sekalipun, tiada sunyi daripada jatuh di dalam bid'ah yang haram. Kalau dia takwil sekalipun kata makhluk itu sifat Tuhan dengan makna kudrat Allah tu, iaitu pun ni juga tetap masuk dalam perkara yang haram juga. Sebab cakap benda gitu boleh memberi kesamaran pada orang yang mendengar. Maka tak boleh.
dosa lagi dosa besar. Walaupun tak kubur, kalau boleh takwil, jadi dosa besar. Kerana memberi kesamaran pada kepahaman orang. Kerana perkataan yang demikian itu syubhat. Dan banyaklah pengajaran yang mukhalif dengan syariat Muhammadiyah. Maka jangan kamu ikut akan pengajaran mereka itu. Maka banyaklah orang zaman-zaman dia itu ditutup. Orang mengajar lari daripada mukhalif, maknanya berpensi, menyalahi dengan syariat Muhammadiyah. Lari daripada syariat Muhammadiyah. Orang mengajar salah syariat, ramah. Orang sesat itu, ramah. Maka jangan kamu ikut akan pengajaran mereka itu. Kerana mereka itu sesat lagi menyesat akan manusia. Syariat Muhammadiyah ni betul. Syariat Muhammadiyah ni adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad. Itu betul. Tapi ada konsep ini maksud betul ni. Tapi ada kepulang-kepulang yang nisbah nama-nama itu sesat. Hari itu mari pondok. Mak dia ni abang hak ni hak jadi sesat rasa tak silap orang belum ni. Pakai. Bak lagi yang pakai orang mama. Salah kau pakai orang mama. Dia lagi pondok, dia mari habis yang pondok ni dari mama cari pondok, siapa ke pondok kat kita duduk tu. Dia mari tu kita keluarga tu tumpik. Jadi mari kita cuba sisir. Orang apa tunjuk jumpa kita. Jumpa kita tak ada apa masalah tu. Dia kata anak dia ni masuk Ahmadiyah. Kita kata Ahmadiyah betul. Tu tarekat Ahmadiyah tu. Itu mak dia mari nyapu. Bukan Ahmadiyah, Ahmadi. Ahmadi. Cari Imam Mahdi. Kalau mau cari Imam Mahdi, salah tu. Dah mana dia? Orang tahu lah dia ni belajar, anak kita belajar di luar ke. Lepas tu masuk ke bulan ni. Ahmadi ni. Dakwa ia Imam Mahdi. Lepas tu, kena takat ada di Jaiz. Keluar dah. Pakat lagi duduk di UK. Pakat lagi duduk di UK. Duduk tengok tanya, kebetulan ada masa tu timbalan mufti masa tu Dr. Syed ada Lutfi masa tu di timbalan mufti. Betul lah dia ada mari pondok, ada majlis pondok. Itu pun ajak ke dia. Ada orang mari gini. Wak mai ajak masa tu. Lepas tu balik tu tengok ada sungguh Ahmadi. Ada lain juga. Kaabah dia kata, Kaabah tu di Petra contohnya. Siapa dia nak debat dengan dia pasal Kaabah? Bukan Mekah sebenarnya. Dah, tu sesat jelas-jelas. Di Petra, di contohnya. Kaabah sebenarnya. Lepas tu pula, macam-macam lah. Puasa buka bulan Ramadan lah, apalah. Bagian puasa lah. Itu sebenarnya tu. Macam-macam. Sesat banyak lah. Tengok. Tu ayat. Dan ramai juga orang ganu. Orang kata pokok ni kebanyakan di Kemamah tu siap naik dega dia tu. Ada siap mengapas Kemamah tu untuk kita. Benda tak naik dega tu. Dia pada suka. Dega dia Zohir tu. Ahmadi tu. Minggal tu. Secara Zohir tu di Kemamah tu. Jadi mungkin dapat agama girah tu. Di satu bangunan naik dega dia. Pokok ni. Dan ada kata cinta bila dah kita kapal cinta kau kan ada orang cinta ada juga di pagar ni tok lelaki masuk lagi tinggal bini tok lelaki lagi ikut Ahmadi. Nama Ahmadi nampak macam tu tapi sesat. Itu sesat. Di syariat Muhammadiyah ni maknanya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya, sebab tu kaedah bahasa Arab, bukan kaedah peribahasa bahasa Arab dia kata kullu saqitatin illa wala laqitatu. Tiap-tiap yang gugur mesti tidak dapat tidak ada bukti yang bukti. Tak
kira cakap sesak mana pun, cakap sedap, mesti ada juga. Itu bahaya kita tupik perkataan awak. Sesak-sesak mesti juga ada orang. Tu tengok ayah pin. Kalau tengok video ni cakap benda gitu je. Saja. Tak sungguh pun orang Islam, orang Kristian tak sungguh dia kata. Cuma saya ni wakil cakap itu susah lah. Nak mula-mula tak cakap. Ikut saja saya tak sungguh pun dia tak semua banyak. Saya tak sungguh pun jangan tinggal posting. Tapi saya ni wakil daripada kerajaan agama. Cakap benda gitu je muka pun. Gitu je tapi tengok ramah itu. Ramah itu ni. Kalau dia senyap pun dipindah dia pergi ke campur, kapal campur di Patoni. Kita pergi di Patoni jaga bapa neng dulu. Oh bukan itu. Ramai juga hidup dia di tani itu. Aku buat ada bapa-bapa itu. Bapa neng kalau mari situ habis. Orang itu di. Kemudian kita tengok. Maka jangan kamu ikut akan dalam mereka itu kerana mereka itu sesak lagi menyesak akan manusia. Dan setengahnya menegakkan orang yang menyebut nama Allah kerana berpegang perkataan setengah ahli sufi. Ana turtu min qawli la ilaha illallah. Padahal berpegang mereka itu atas zahirnya semata-mata. Dan jadi mengetahui mereka itu akan makna yang dikehendaki oleh sufi itu. Dia pegang perkataan ahli sufi. Ada ahli sufi kata, aku bertaubat daripada perkataan la ilaha illallah. Makna dia tak situ. Ni ahli sufi ni orang makam lain ni kan. Apa dia kata gitu? Dia keluar perkataan tu ditakut kalau sebut la ilaha dah nak. Jadi hati dia tu nak Allah saja. Mari masa tu bila? Ketika dia tengok orang bagi tengok, bagi rasa berdoa sangat lalu. Mari zuk dia. Maka dia tubik perkataan. Bukan sengaja buat tubik. Tertubik perkataan. Dia panggil, kalau istilah dalam sufi dia panggil satah. Satah ni, kalau kita terjemah Melayu, macam latok tubik. Sebab apabila rasa bersangatan kasih, bersangatan rindu kepada Allah tu, dia tubik perkataan itu. Apa? Nak sangat kepada Allah ni. Sampai tahap tanpa adalah. Tanpa ada tiada. Nak ada semua. Nak ada semua. Ada Allah. Tanpa sia-siakan perkataan dia, lidah dia itu dengan kata Allah. Sampai tahap. Jadi tidak dapat tahap tu dah kawat itu. Kena sebut Allah kan? Jadi nak sebut itu betul. Memang kisah ni, nama kata memang ilah Allah. Dan kalau tak merebut la ilaha illallah, orang lain memang tak cakap asal. Memang keadaan dia kita sungguh. Memang keadaan dia duduk dalam kita sungguh. Sebelum dia pindah ke satu makhluk lagi makhluk, bakok dia bagi. Bakok ni barulah dia tenang, baru dia bagi gelonggang dia al-khalwah fi jannah. Orang al-khalwah dengan Tuhan, tapi di tubuh dia tu zahir dia di kalangan orang ramai. Kita tengok ulama-ulama seluruh dunia mari tu kan biasa dia tu bagi masuk pas pada sembahyang dia. Orang berkerumun tengok pun tak ada apa dah bagi dia pun. Auto apa makam-makam dah tu. Gitu. Ada pun kita dah lapar lagi jangan buat gitu. Perkataan-perkataan gini walaupun keluar daripada wali-wali so, tetap kita pada belum sampai tahap itu dah boleh pakai kata. Kita learning ni kalau cakap itu pun dah dulu. Saya tahu perkataan ni kau dah ada kata satu kata saya tahu. Kalau aku lupa satu saat akan Tuhan, saya aku hukumkan dia tu kafir. Sesaat dia lupa Tuhan, kafir tu dia. Mana dia tak apa benda dia tu. Dia tu duduk dalam ingat Tuhan semua. Kalau dah tak berani hukum gitu. Tapi dah kalau tetap di kita, dah habis cakap kafir. Dah habis cakap kafir tu. Tengok cakap dia lupa dah Tuhan. Kafir lalu. Tak boleh pakai. Walaupun perkataan tu keluar daripada sahabat sekalipun, kadang-kadang dia tengok juga tak apa perkataan ni keluar gitu.
Kerana dia tengok Zuk tu dia panggil. Tengok Zuk. Jadi perkataan kita tak boleh kita letak pada kita. Pada kita tak boleh. Kalau letak habis tak benda. Ni ada juga kadang-kadang tak ambil zikir nama Allah. Apa? Sebab terikut perkataan ahli sufi. Dia ikut gitu. Waktu menyakit orang ikut tasawuf tu gitu. Dia ikut orang belik-belik tu dia ikut. Sebab apa dia tengok dia makar tinggi. Itu perkataan dia ikut. Padahal makar dia dah tinggi. Perkataan dia tak boleh guna kalau dalam syariat. Walaupun keluar daripada mulut dia sekalipun. Padahal ni memang hukum mereka bukan hukum tasawuf ni. Dalam kitab yang ada Talibi sebut gitu. Orang yang seperti Allah dia. Allah ni memang mengaku Tuhan itu. Tapi oleh kerana masa itu orang kenal dia Syaijunaid di Qadi. Tengok Allah tu dia tahu dah Allah ni asal dia molek. Tiba-tiba jadi gitu mesti dah. Dia tu tengok fana. Maka kurung dia dalam jaga. Tu. Dalam kitab mereka sebut hukum putus. Qadi ni apabila ada orang yang memang kita tahu dah dia tu molek, tiba-tiba gitu kita dah hukum rapi dia. Tapi kena kurung. Sebab mana perkataan dia tu boleh membawa kepada kesamaan bagi orang dengar. Maka hukum Allah ni. Bila hukum dia keluar dah setengah. Maka kata kau dia dari ahli makrifat dia boleh. Dia kata dia kata pula ke ahli jalan jaga dia kisah Allah. Siapa dia nak keluar daripada jaga? Itu aku malam ni. Dia pun buat lukis benda-benda tubik daripada jaga. Kata semua tak ada kosong jaga. Kasih nak mata. Dia memang karamah dia. Dan karamah dia dalam keadaan dia itu fana. Dia tak tu akan tu. Kerana Allah. Orang pun temu balik. Temu balik. Kata sesak je lah. Dia kata siapa dia nak debat dengan aku. Baik. Dia bakar timur. Anak timur dia bakar. Bakar timur dia duduk atas api. Ada atas api karamah dia. Mana nak debat itu mana nak debat dia untuk saya ulama orang dia. Mana nak debat ustaz-ustaz ni. Mari dekat aku. Tuan tu tak boleh dekat. Api tu tak share. Turun lah. Api tu dia pun takut debat. Tu nak debat dengan aku. Tak usah debat. Tak ada. Tak dia tak dia dekat api. Dekat rumah. Banyak kan mamak dia masa tu. Terus sama tu. Lepas tu hukumkan bunuh dia siapa? Syaijunaid tu. Syaijunaid dia siapa? Syaijunaid ni pegangan kita, imam kita dalam tasawuf. Syaijunaid pun tengok kau letakat pun tepat. Gini pun takut pergi mudarat kepada orang lain ni. Syaijunaid pun hukum. Tukar pakaian sufi kepada pakaian qadi. Syaijunaid ni dia song dengan sufi tapi dia tu qadi. Maka dia pun tukar pakaian dia. Zaman dulu ulama sufi pakaian lain. Ulama fiqh pakaian lain. Maka tukar pakaian qadi dia barulah dia hukum kena bunuh halah ni. Sebab bagus sangat dah perkataan-perkataan hak keluar. Maka bunuh. Maka dia bunuh tu lah orang saksi baru keluar dah kau betul kalimah la ilaha illallah. Saya juga tak tahu dah dia betul tapi dah dia nak benda betul pun. Dah dia nak kawal. Betul tak hukum bunuh? Masa tu betul lah hukum bunuh. Gitu. Jadi orang gambar-gambar kepada kau kan bila tengok cerita-cerita gitu dia ambil perkataan. Dan perkataan Allah kata boleh. Allah berjumpa. Allah tu dalam jumpa aku. Allah dalam jumpa. Kalau kita pegang gitu secara sedar tu kafir. Tapi gitulah kebanyakan orang jadi sesat-sesat masa belajar tasawuf. Sebab dia baca kitab tasawuf, dia berasa dia dah macam aku. Macam aku dah. Dia dalam keadaan dia tak begitu sebahagia tu. Pak, otak menyebabkan kalau jadi kafir. Kalau jadi sesat. Sedangkan kalau kita baca kesok-kesok tu dia keadaan lain. Dia hanya perlu baca tahu saja keadaan tu. Tak boleh amak. Hak baca amak dalam tasawuf ni zikir. Kalau zikir tak apa. Kalau zikir tak apa sepanjang apa. Dan posisi ulama-ulama tu tak apa yang amak hak jadi tu. Hak tu bahaya.
Okey, pada mereka berpegang mereka itu atas zahirnya semata-mata dan tiada mengetahui mereka itu akan makna yang dikehendaki oleh sufi itu. Dan setengahnya mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu akan al-ilahul batil. Ini setengah dia, tengah pengajaran yang sesat juga, iaitu menafikan dengan la ilaha itu akan ilahul batil. Kerana tiada Tuhan mana? Tuhan palsu, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan seperti mana kita sebut dah. Itu antara pengajaran yang sesat juga. Tapi orang ni apa yang ramai kan tu? Bila sebut la ilaha illallah tu Tuhan, kita nafikan ilah tu dengan mana bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan palsu, tidak ada Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan lembu, Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan berhala. Kecuali Allah. Ini yang kita ramai orang kata. Sebenarnya waktu itu salah. Salah dan tidak boleh diamalkan. Salah dari segi kaedah, salah dari segi makna. Betul ialah yang dinafikan itu sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Tiada yang bersifat ketuhanan. Tiada yang disembah dengan sebenar. Tiada yang terkaya dari tiap-tiap sesuatu dan tiada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu. Kalau kecuali Allah. 3. Tulis dah di depan. Allah sebenar. Yang dinafikan itu makhluk kan? Itu salah. Itu salah dalam konteks la ilaha illallah ni. Tak boleh. Ini kita masuk tu. Dan setengah orang yang sesat. Setengah pengajaran yang sesat menggugurkan orang yang menafikan dengan la ilaha akan ilahul batil. Dan setengahnya menggugurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu sekalian alam. Dan lainnya daripada perkara yang muka. Daripada perkara yang muka. Itu salah tu. Dan tidak boleh diamalkan. Cuma kafir dan kafir. Ada dia kata kafir. Ada dia kata kafir. Ada dia kata kafir. Selagi mana tidak jelas dia tu, dia kaedah kita nak mengkafirkan. Bukan suruh mengkafirkan orang. Nak mengkafirkan satu-satu benda tu biar dia ada jelas. Kalau setakat dia kata tiada Tuhan batu, kayu, basuh tu kecuali Allah. Ini belum kafir. Tapi salah lah. Pembawakan tu salah. Tapi tak kafir. Apa tak kafir? Sebab tak jelas dia kata kafir. Boleh tanggung lagi dia tu guna kaedah istisna muqatta'. Tapi istisna muqatta' dalam masalah tu tak ada pakai. Kalau jelas, kalau kata jelas kafir. Tiada Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan berhala kecuali Allah. Dengan makna Allah tu Tuhan batu, Tuhan batu. Itu baru kafir. Kalau dia ada jelas gitu, barulah jadi kafir. Dengar dulu. Tiada Tuhan batu, kita nak fikir Tuhan palsu itu kemudian tersampaikan Allah. Patut mari kita tengok dulu kata dia. Allah tu lah Tuhan yang batil. Itu baru kita hukum kafir. Kalau tak ada tu, tak ada pensyarahan dia tu, maka jangan hukum kafir. Tak boleh hukum kafir. Salah. Tapi tak boleh hukum kafir. Begitu juga dia kata dah setengahnya mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu sekalian alam. Dan lainnya daripada perkara yang muka. Karena mengkafirkan perkara orang kafir lagi itu jadi kafir juga. Dan sebab itu nak balik daripada perkara yang muka. Sekali perkara muka. Perkara muka tapi kadang-kadang tak sampai kafir. Gi kafir dari itu. Kufur lah. Ia mengkufurkan perkara yang mengkufurkan orang melakukan perkara yang muka. Macam buat khawarij. Khawarij orang buat dosa besar tu kafir lah dulu. Kita ahli sunnah buat dosa besar ni tak kafir. Dosa lah. Tapi tak maknanya masih lagi ada peluang masuk syurga. Cuma kena pakai api ya. Tapi khawarij tak kafir. Buat dosa besar kafir. Tinggal sembahyang kafir. Tidak puasa kafir. Yang kafir lalu. Kita ahli sunnah kalau tinggal sembahyang kerana malah tak kafir.
kafe. Dos ya. Dos susah. Kalau tinggal semaya kan eka kewajiban semaya bawa kafe. Tu. Ni kadang-kadang ada buah-buah bermuda-muda kafe orang bodoh. Kadang ada eka boleh kata kafe. Lo dia kata tu sembah kubur, sembah kubur. Mana sembah? Dah lah tak tahu lagi orang tu sembah betul. Lepas tu duduk pula kafe syirik. Ni kadang-kadang mengkafirkan orang, mengkufurkan orang tu bawa kepada dia jadi kufur. Kalau orang tu tidak kufur ya semua. Seperti buat-buat mengkufurkan orang gizi orang kubur. Dia kata boleh, dah lah itu duduk sembah kubur. Duduk sembah tu pun mengkufurkan Nabi dia. Dan benda maksud dengan sembah kubur. Sembah selain pada Allah. Dan sembah selain pada Allah benda. Engkau ni syirik. Kufur, kafir. Jangan kata orang tu sembah kubur, padahal orang tu tak pergi sembah pun, orang tu pergi siaga kubur. Dan ketuduh orang perkara ni dah buat. Ketuduh orang, maka kembali ke kufur orang tu kepada penuduh tu kena mengucap balik. Bukan orang yang dituduh, penuduh tu kena mengucap balik. Kalau tak mengucap, mati dalam keadaan kufur. Bila tanya, kadang bila kita tengok sikit tanya, ke mana syirik jadi sembah kubur? Paling ingat kita syirik kopi. Syirik kopi ni dah sangkut bahawa dengan hukum. Syirik kopi ni orang riak tu panggil syirik kopi. Dah tahu mana dia riak ni, sembah kubur yang gigi siaga kubur, tahu mana dia riak. Dan dia nak jawab lalu. Syirik kopi dia kata, dah sangkut bahawa rasa. Syirik kopi. Ni ustaz-ustaz. Dia kata jaja orang sewa kubur syirik. Orang sewa kubur syirik. Orang tadi syirik di kubur. Di salah pula. Ke mana syirik tu? Syirik kan ni menyengutukan Allah. Allah ada dua tu jadi syirik. Tuhan ada dua tu syirik. Syirik dia kata syirik kopi. Syirik kopi ke mana pula? Syirik kopi tu bagian riak. Dan ke mana pula sakut bahawa riak dengan orang sewa kubur? Ada sakut tu. Dari ada angkau nak jawab. Kalau dia kata syirik jadi kubur tu pun, mana dia mengkafir kau? Kalau dia mengkafir kau orang tidak kafir, dia tu kembali jadi kafir. Takut juga dia. Habis. Tu bab dia tekan sangat tu. Dan tetap mengaji ayat tu. Mengaji ayat tu. Dan inilah setengah daripada alamat kiamat. Kemudian masuk pula ke yang ketiga. Kategori yang ketiga dalam tauhid, iaitu sam'iyah dibagi. Dan benda-benda yang bahasa dengar daripada Nabi, iaitu perkara-perkara gaib. Hak ni sebenarnya hak paling bahaya, bukan paling bahaya, paling kita kena jaga sekali. Sebab dia tak ada dalil dah ni. Dalil dia Quran hadis juga daripada Nabi tu. Dia tak ada dalil untuk kita fikir. Baca dalil dalam bab ketuhanan, dalam bab kenabian, dia ada dalil kita fikir. Walaupun kita tak tahu dalam Quran tu sampai pun, kita boleh fikir Tuhan tu ada. Isbahkan kita kata wajib ada. Dalil akli tak ada. Ada pun ni tak. Ni semata-mata dalil nakli saja. Dengar daripada Nabi saja. Kalau tak percaya gaib, habis kosong. Ramai juga orang-orang yang leceh sini. Di bab ketuhanan, okey. Bab kenabian, okey. Sampai bab kiamat, ya mari wasbah. Mari wasbah. Betul. Padahal dia nak mikir kan, logik dia. Mari buat dulu, mari baki daripada buku. Kubik buat dia kan. Nak pergi makan ni mana? Tak boleh makan lagi apa tu. Kena mikir habis dan kapit dah. Yang nak buat boleh terima dulu badakan, baru nak pegang dalam hati. Untuk kita jaga. Macam mana berbeza-beza di pada masyarakat kita, matahari nak cekak apa pula tu. Banyak matahari. Ya? Banyak matahari. Banyak matahari pula. Tak gila kita. Bahaya. Bahaya. Ada pokok kita, ada pokok kita. Sama juga dengan pegangan karamah mujizat tu. Dia kira kali kan dia daripada
Orang sebut dah mukjizat ini ialah perkara mencari adab dan mana akan larilah dengan kebiasaan. Kalau dia mikir dengan kebiasaan mana jadilah. Tiba-tiba nak dia mikir ikut kebiasaan. Memang ada logik. Tak sampai di akal. Nabi naik ke langit dah logik tak ada oksigen. Ni ada pelaku ni. Pegang itu jadi kalau cakap kasar, kumpul lah. Benda tu sampai dalam hadis, sampai dalam Quran, benda-benda mukjizat ni kalau secara umum pegang itu, habis dah. Kemudian yang ketiga, inilah setengah daripada alamat kiamat, dan setengah daripada alamat kiamat itu alamat yang jauh, dan setengah daripada alamat yang hampir. Ada alamat jauh, ada alamat hampir. Alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Dan setengahnya alamat yang telah lalu. Ada juga alamat sudah berlaku dah. Seperti wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zahir fitnah, dan zalim, dan berbunuh-bunuhan. Dan zahir umpama dajjal, dajjal yang dusta dan yang mendakwa dirinya alim menyesatkan atas orang yang awam. Mana tu berlaku-berlaku dah tu. Kewafatan Nabi, berbunuh-bunuhan, kezaliman, dajjal, orang ia mendakwa diri dia alim, kemudian menyesatkan orang awam. Orang ramai mana? Ramai mana? Dan datang api yang nyata di Madinah pada tahun 654. 654 Hijrah tu mari dah api di Madinah. Kecil tu sejarah dia ke mana? Itu kita dah tahu. Datang api di Madinah pada tahun 654 Hijrah. Dan berperang Turki dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Ini mana orang di sini kita dah berlaku dah. Dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Ahli Turki, yakni orang besar jadi kecil, lagi hina, lagi apa. Dan ada dari alamat kiamat lagi. Dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Satu-satu pekerjaan itu bukan ahli. Benda mana bukan ahlinya, yakni orang besar jadi kecil, orang pakar tinggi itu jadi kuli. Lagi hina, lagi apa. Dan orang yang hina jadi mulia. Orang pakar kecil itu tak serah naik, jadi ketua. Jadi mulia dan jadi raja. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya oleh Jibril alaihissalam akan alamat kiamat, maka sabdanya antalida al-amatu rabbataha wa antara ufata urata wa al-alata ri'asya yatatawaluna fil bunyani. Artinya alamat kiamat itu baru beranak hamba perempuan akan penghulunya. Orang beranak akan tuangnya. Ini ulama kata, setengah ulama tafsir dia kata anak tu lah buat jadi anak emak seperti hamba. Kemudian dan baru kau lihat akan orang tiada pada kakinya kaos, iaitu selipar, kasut, lagi bertelanjang, lagi papa, lagi gembala kambing, melampaui mereka itu dengan meninggikan binaan-binaan mereka itu, yakni berubah-ubah kelakuan mereka itu. Maka mereka yang papa itu jadi kaya dan yang ini itu jadi mulia. Maka berhidup mereka itu kepada perhiasan dunia, dan meninggi mereka itu akan segala malaikat-malaikat, dan rumah-rumah mereka itu tiada peduli mereka itu dengan agama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tak cerita pil? Saya cerita pil. Cerita pil. Nanti kita cerita. Allah Taala.
cerita baca cerita. Tanda kiamat. Ilmu yang membahaskan tanda kiamat itu dipanggil fit tahawulat. Fit tahawulat ni ilmu yang membahaskan fasa-fasa hari kiamat. Dia kita. Ada kita. Fit tahawulat ini kita berpegang daripada kecil. Sehingga kan pengarang dia tu Almarhum Al-Hafiz Abu Bakar Al-Adli. Di karang kitab tu dia tulis dah dalam kitab tu tanda kiamat Corona tahun 2005 dia. Corona, penyakit Corona. Akan dia tulis sebelum kena Corona tu kena influenza. Maka berlaku sungguh. Atau orang tunjuk kita ni. Dan bukan kerana kasar, tapi kerana itu perkara di kaedah-kaedah ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.